Baru buat kerja sikit, dah lenguh bahu, lenguh lutut, sakit pinggang. Semua sendi ni macam kadang-kadang tu berbunyi krak, kruk, krak, kruk. Memang tak selesa, sakit sangat-sangat. Betul tak korang? Nak tahu tak macam mana nak atasi? Amalkan pelbagai jenis buah beri setiap hari. 85% sampai 91% dalam kandungan beris adalah air. Ia bantu untuk hydration seluruh badan kita, termasuklah sendi-sendi ni. Beris ni high antioksidan, tinggi vitamin C, merangsangkan kolagen original dalam badan kita, kurangkan keradangan sendi dan memelihara tisu rawan kita, iaitu pelapik sendi kita ni. Bila keradangan sendi dapat dikurangkan, cecair synovial yang ada dekat sendi-sendi kita ni lebih mudah nak dikekalkan. Jadi tak adalah sendi kita lenguh sana, lenguh sini. Tapi kita bukan selalu makan buah beris, betul tak? Apa kata amalkan beri ni satu saja satu hari. Tak payah dah nak cari buah beris kat mana-mana. Semuanya ada dalam ni. Premium tau. Amalkan dengan konsisten. Tekanlah beg kuning sekarang.